Korang pernah tertanya tak kenapa Singapura, Melaka, Pulau Pinang, Johor ada perkataan dalam bahasa Inggeris, and at the same time ada juga perkataan-perkataan yang dimelayukan. Contohnya Belanda jadi Dutch, Jepun daripada Nippon. Hai, Assalamualaikum semua, saya Sir Syakil. Dia macam ni. Actually nama-nama ni jadi English sebab pengaruh British. Pada zaman kolonial, British nak satu ejaan yang senang untuk mereka sebut. Sebab itulah Singapura jadi Singapore, Melaka jadi Melaka, Pulau Pinang jadi Penang. Tapi ada juga nama-nama negara yang kat luar dimelayukan. Contohnya Dutch jadi Belanda, Nippon jadi Jepun. Kenapa? Sebab Melayu pun ada sejarah dengan India, China, Arab, pedagang Eropah dan kerajaan Asia Tenggara. Sebenarnya kita pinjam kata-kata tersebut daripada Arab, daripada Jawa, daripada Sanskrit, Portugis dan Melayu bentukkan nama sendiri. So akhirnya nama ni bukan saja-saja nak ubah. It's because setiap tempat ada sejarah interaksi yang berbeza. That's why lah cara sebutan, ejaan sebenarnya boleh ubah mengikut siapa yang paling rapat dengan kita pada zaman tu. So next time kalau korang nampak Singapore, Melaka ataupun korang sebut Belanda, Jepun, ingat semua benda tu ikut jejak sejarah, bukan sekadar nama. If you enjoy facts macam ni, jangan lupa like, komen dan share.